Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita mancing lagi di sini, di Kampung Keledang. Air kat sini hari ni nampaknya baru naik lah. Air baru naik dalam, sampah pun banyak. Kita cubalah tengok, harap-harap adalah sikit hasil untuk kita bawa balik. Tengok sampah, banyak lah sampah. Saya pun tak tahu macam mana kalau sangkut je. Jenuh ni. Okey, pancing yang pertama saya nak pakai umpan ni, umpan buah hara. Tengoklah kalau ada ikan-ikan yang sudi makan buah hara kan. Okey. Hui, nak baling tu susah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sampah lalu dulu. Sangkut di bawah ni tali ni. Okey. Okey, pancing kedua saya pakai umpan ni lah, umpan pelet dengan dedok pakai mata bom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pancing ni saya guna jaring. Guna jaring kat sebelah sini lah. Tengoklah keadaan macam mana. Air pun laju juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, letak sini je. Tengok yang ni, ada ikan ke? Ui, ada ikan lah. Alhamdulillah. Campur ikan lampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada 2 ekor. Ingatkan seekor. Okey, ada 2 ekor punya. Oh, lagi seekor sebarau. Seekor lampam, seekor sebarau. Adik, ambil jaring. Kita buka. Ada rezeki. Ni sebarau. Kat sini dulu. Ini lampam. Baru dapat anak. Nah. Tu boh. Ada bunyi tu. Oh, ada nanti jap abang. Ada bunyi ni tadi. Letak dalam air adik, kakak mati dia. Letak dalam air. Ada bunyi.
Kampun tau. Wih, sampah banyak. Oh, hilang ikan. Dah senyap kan. Oh, ada. Allahu Akbar, lucut. Aduh. Sini. Oh, ada ikan. Ada ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ikan pucuk pisang. Adik. Pucuk pisang. Alisha pun dapat 2 ekor. Ikan apa tahu dia dapat? Ikan apa, Dik? Berapa ekor? 3 ekor. Ikan apa kecil tu? Apa? Oh, ikan genggio. Genggio? Ni ikan genggio, ikan seluang ni ikan. Bah, masuk dalam ni. Alah, ini lepas balik anak ikan tenggalan ni. Kecil benar. Adik nak bela ke? Tak apa. Kalau nak bela bawa oksigen. Benar. Yelah. Beli. Pakailah jaring besar sikit. Tanu. Nah. Kau mati pula. Main lepas? Kamu lepas ke? Lepas je lah. Lepas itu. Kau baling lah. Wow. Kena angkat pancing ni. Banyak sangat dah sampah ni. Terlalu banyak sampah. Angkatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Macam ada. Oh, ada. Apa tu? Oh, 2 ekor lagi. Alhamdulillah. Sampa. Huh. Sampa ni? Uish, ikan rom besarnya. Dengan ikan ni, ikan rom besarnya, ikan rom. Dengan ikan lampam. Alhamdulillah. Adik. Mata pancing kita tak kena lagi. Yang kena cuma jaring. Alhamdulillah, kasar jugalah yang ni, ikan rom ni. Batu pakai, kalau tidak hanyut. Letak batu. Oh, bosong. Besar. Mai. Buat pancing, Mai. Akak kalah. Ni ikan rom. Saya rasa lah ikan rom besar. Macam tengas pun dia. Tengas ke rom? Entah. Okey, saya buka dulu lah. Yang buka ni kusut ni lambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, banyak ah. 3 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikan temperas, ikan lampam, ikan sia. Adik. 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 3 ekor. Okey, kita tengok yang ni. Ada seekor. Alhamdulillah. Macam nak lucut dia. Aduh,
Aduh, hai. Alhamdulillah. Karung lagi. Karung kat sini besar-besar. Adik. Karung lagi. Dia macam ikan tengas tu. Wih. Karung. Oh, ada seekor ikan pucuk pisang. Ikan pucuk pisang. Alhamdulillah. Lampam seekor. Apa dia? Tolong. Kusut. Sekejap pegang-pegang. Apa pokok. Ikan apa ni? Lain macam apa? Bismillah. Ui, ikan ubi. Alhamdulillah. Ikan ubi. Ikan apa? Ikan ubi. Ubi? Tak pernah dapat. Macam ikan betuk. Tapi dia lain sikit. Boleh bela. Apa? Beli apa? Makan lah. Alah, nak bela. Apa? Nak bela. Nak beli kat mana? Bela dekat dalam kolam lah. Tengok. Kalau hidup. Letak dalam tu lah. Dalam bekas tu. Oksigen tu. Yelah, sekarang nak balik ang bubuh lah. Macam ikan betutu, tapi dia lain sikit lah. Shape dia macam ikan betutu. Okey. Oh, ada seekor. Alhamdulillah, pucuk pisang. Pisang lagi. Takkan jadi pisang kawin. Bukan pucuk pisang. Abang nak pergi mancing ke? Temperas. Bila? Bila-bila lah. Kalau tak ada, dia nak. Kita tengok air semakin dalam. Makin dalam, makin banyak sampah. Jadi setakat ini dulu sesi memancing kita pada kali ini. Jadi saya tak kira berapa banyak ikan dapat tadi. Inilah dia hanya yang kita dapat tadi. Ikan rong. Ikan rong ada 2 ekor, agak besar ikan rong dapat kat sini. Ikan lampam emas, ikan pucuk pisang, ikan ubi. Seekor ikan ubi. Nanti kita tengok macam mana. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi memancing yang akan datang. Sehingga itu kita
Saya doakan semua sahabat-sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, saya nak buka tengok ada banyak mana ikannya. Kita susul lah tengok. Ada sebarau pula seko. Ni. Ni lah dia ikan yang kita dapat hari ni. Kita balik.